Adakah kita ada tanda-tanda ini? Yang pertama, susah tidur malam sebab fikir nak bayar hutang yang tak habis-habis. Yang kedua, rasa serabut teringat hutang personal loan, kad kredit, handphone, perabot dan lain-lain lagi. Yang ketiga, nak beli barang keperluan pun berkira tapi gaji sebenarnya tinggi. Yang keempat, tak ada emergency saving untuk 6 bulan. Gaji RM5,000 sepatutnya ada simpanan RM30,000. Yang kelima, selalu dapat reminder sebab lambat bayar bil, hutang dan sebagainya. Dan yang keenam, nak servis kereta, nak renew road tax, asyik terlambat dan tak dapat ikut jadual. Jika ya, ianya adalah petanda bahawa kita memiliki masalah kewangan. Cara nak hilangkan tanda-tanda di atas ini adalah dengan yang pertama, selalu semak keadaan kewangan, pastikan pendapatan lebih daripada belanja. Yang kedua, dapat gaji, simpan 30% jika bujang, 10% jika berkahwin, kemudian baru belanja. Yang ketiga, bayar hutang yang ada dan berhenti buat hutang baru. Yang keempat, semak keperluan, kehendak dan kemampuan. Ketiga-tiganya berbeza. Yang kelima, cukupkan simpanan kecemasan 6 bulan gaji. Jika simpanan tunai susah kekal, cuba simpan emas. Nak perbaiki kewangan melalui simpanan emas? Kita biasanya teruja untuk ada banyak rumah pelaburan, simpanan tunai, melabur dalam unit amanah dan saham. Tapi kita perlu ingat yang setiap pelaburan dan simpanan ada risikonya. Maka kita juga perlu ada pertahanan kekayaan sekiranya berlaku kegagalan dalam sistem kewangan. Sifat emas yang kalis inflasi dan nilainya yang terbukti dapat bertahan selama ribuan tahun menjadikan emas sebagai aset terbaik untuk melindungi kekayaan. Jadi, jumlah simpanan emas yang ideal yang dicadangkan oleh Tuan Azizi Ali adalah sekitar 10%, Robert Kiyosaki adalah sekitar 25% dan Michael Maloney adalah sekitar 50%. Jadi bagi anda yang berminat untuk mulakan tabungan emas serendah RM100 bersama Public Gold, anda bolehlah isi web biru saya ataupun rujuk pin video saya. Saya akan guide anda sebaiknya.